ayam gepuk sambal mercun from Yes Tapau Bangi. So kalau korang datang sini, korang kena try dia punya chicken tenders. And then dia punya ayam gepuk, ayam kunyit dengan ayam roasted. Jom teman I lunch. Ayam gepuk ni menu baru dia tau. So I excited nak try. Sambal mercun. Kita ada kicap. Untuk ayam gepuk dia pakai yang crispy je tau. Dia rasa gajus dia tu yang sedap. Ayam crispy dia sangat flavorful. Habis goreng sikit. Sambal dia tak pedas sangat tau. So just nice. Next lunch is ayam kunyit. So dia tak macam ayam kicap yang lain yang macam kunyit semata-mata, tapi yang ni dia ada rasa dia tau. Sangat juicy and crispy. Nasi dia lain tau. Yang ni dia pakai goji dan I think kurma merah. Aroma dia sangat lain, wangi.